Okey guys, bersama lagi dengan aku dalam segmen review motor. Bersama dengan aku hari ni adalah Gentra 600cc QJ Moto SRK 600RC. Okay, sebelum aku mulakan review, pada korang yang belum subscribe aku tu, boleh tolong subscribe dulu. Boleh tolong like dan komen korang punya pendapat tentang motosikal ni macam mana. Gentra ni bernadikan enjin 600cc 4 inline. So bila kita cerita pasal 4 inline ni, bunyi dia memang mantap lah, memang padu. Okey, 80 horsepower dan 51 Nm of torque. Kalau kita comparekan kategori 600cc, kita ambil contoh Ninja 650, rata-rata dia punya horsepower baru 60 lebih saja. Tapi untuk motor ni horsepower dia dah 80 horsepower. Bagi aku cukup kuat lah. Top speed dia boleh pergi dalam 200 plus. Kebanyakan daripada kita sangat skeptikal lah bila kita cerita pasal motor China ni. Okey, tapi untuk motor China QJ Moto ni, bagi aku harga dia berbaloi. Harga dia baru 39,888, tapi dia bagi korang jajan yang sangat cantik. Okey, sebagai contoh kita tengok sistem suspension depan dia. Sistem suspension depan dia didatangkan dengan USD fork daripada Mazuki dan menggunakan radial caliper daripada Brembo. Okey, dia twin disc Kiri sini ada, sebelah sini pun ada, kanan ada. Alright. Saiz dia 320mm, ada ABS. Okey, untuk sistem suspension belakang dia pula didatangkan dengan monoshock adjustable daripada Mazuki juga dekat tepi sini. Selalu kalau kita tengok motor-motor kan, kebanyakannya lah, tak semua, kebanyakannya okey, sistem monoshock dia akan duduk dekat tengah, center body. Tapi ini dia duduk dekat tepi. Okey. Alright, untuk sistem brake belakang dia menggunakan Brembo punya caliper juga. Saiz disc 260, ada ABS. Jadi suspension dia dan juga sistem brake dia memang sangat padu. Kalau korang pergi go for high speed kan, tiba-tiba nak brake emergency ke ataupun nak mencilok-cilok ke, dia sangat membantulah sebenarnya. QJ Moto SRK 600RC ni kita tengok memang sangat cantik bang. Serius lawa gila. Okey. Untuk tinggi dia pula macam mana? Kau dah tengok aku naik Tinggi aku 1700mm. So bila aku duduk ni, kaki boleh full kat bawah mat. Okey. Untuk seat height dia 800mm, berat dia 225kg. Bila motor tak bergerak, korang nak tolak ke nak angkat tu dia rasa agak berat lah. Tapi bila motor dah berjalan, stable je motor ni. Go for high speed pun okey, tak ada masalah. Cuma korang kena pandai handle lah. Motor 600cc 4 inline, pergi dia pam. So kena jaga-jaga dengan dia punya torque dia ni. Saiz kapasiti tangki dia adalah 16.5 liter. Kalau kita compare dengan kategori dia, Ninja dan juga CBR 650, saiz tangki dia baru 15 liter, tapi ini didatangkan dengan 16.5 liter. Okey lah, ada besar sikit lah daripada kategori dia. Harga pun murah sikit kan. Okey, ciri-ciri lain yang ada pada motor ni. Apa ciri-ciri best yang ada pada motor ni? Korang rasa apa? Okey, sejarah jujurnya lah, bagi aku dia tak ada pun best sangat ciri-ciri dia ni. Biasa saja. Okey, sebab apa? Meter dia ni, first kita tengok meter dah. Meter dia datang dengan meter LCD biasa saja, bukan meter TFT. Alright, lepas tu dia menggunakan sistem keyless. Keyless dia pun sangat basic lah. Okey, dia bagi korang kunci, tekan gitu je. Sangat basic, biasa sajalah. Tak ada apa yang special pun. And then dia ada charging port dekat sebelah kanan ni. Okey, tapi charging port dia ni bagi aku dia agak sedikit kekurangan. Kalau korang tak tutup rapat, air hujan akan masuk. Sebab apa? Charging port dia ni menghadap ke atas. So make sure lepas korang pakai, kena terus tutup ketat-ketat. Kalau tak, memang takung air dekat situ. Okey, lepas tu dia punya lever clutch. Okey, kita boleh adjust kat sini. Ada 4 step. Dan juga master pump dia, lever brake sebelah kanan ni menggunakan Brembo. Bagi aku tu. Okey, ada lagi satu, lupa. Winglet bang. Ni. Winglet ni yang buat nampak garang ni tau. Okey. Winglet dia datang dengan carbon tau, kiri kanan. Ini original carbon fiber kiri kanan winglet dia. Jadi dia adalah salah satu bagi aku selling point lah bagi motor ni. Sekali kita tengok kan. Okey, sekali kita pandang nampak memang berbaloi lah beli motor ni. Harga 30,000 lebih tapi korang dapat jajan yang sangat best. Okey, jajan daripada segi mata zahir kita tengok lah. Okey, contoh macam tadi lah, Brembo, USD fork ni, Mazuki, ada ABS, ada winglet kat sini. Lepas tu, dia punya design pun cantik. Daripada design ni, design aku nak sentuh sikit pasal design lah. Okey, ini pendapat peribadi aku saja. Bagi aku design dia memang lawa, serius memang lawa. Tapi dia ada macam kacut-kacut sikit lah. Okey, macam kacut-kacut sikit. Contohnya kita tengok daripada depan ni, lampu dia ni ada macam ala-ala Ducati sikit. Ala-ala lah, aku tak adalah cakap exactly sama macam Ducati, tapi dia ada macam ala-ala Ducati sikit, tapi still cantik. Okay, and then lampu belakang dia ni sekali tengok macam lampu MP.
Bila kita buka lampu lah nampak macam lampu empty. Okay, empty ke atau motor apa? Aku tak ingat lah. Aku rasa empty lah. Lampu dia bentuk T macam tu. Okay. Motor ni riding position dia dah menunduk dah ni. Dah menunduk dah. So bila korang pergi high speed, korang tulis macam ni. Kalau korang pergi high speed tinggi macam ni, habis kau bergoyang-goyang So korang kena tunduk sikit. So bila tunduk sikit dada aku lekat kat tank ni. Okay, dia still macam mengganggu dia punya windshield ni. Sebab apa? Hujung windshield ni dia selari dengan mata aku. So aku kena dongak sikit ataupun kena bawa lagi. Bawa lagi susah lah. Kalau bawa lagi macam ni, sakit leher mat. Okay, so kita kena ke atas sikit. Tak boleh nak tunduk habis. So itu bagi aku adalah salah satu benda yang tak best lah. Tapi korang tak tahulah. Bagi aku macam tu. Tapi okey je kot bagi aku. Tak nak lah asyik cerita pasal bagi aku je. Korang komen kat bawah korang punya pendapat macam mana. Okay, untuk seat dia pula. Seat dia ni datang dengan 2-piece seat. So biasanya lah kalau aku tengok model lain tu 2-piece seat ni belakang dia akan keras sikit, depan lembut. Tapi ini dua-dua sama lembut. Aku tak cakap seat dia lembut Seat ni boleh aku cakap selesa lah, tak lembut tak keras. Tapi dua-dua ni kelembutan dia sama. Jadi kalau korang nak bawa orang kan, nak bawa pillion tu okey lah. Cumanya kalau motor ni korang bawa pillion tak best. Satu apa sebab tak best? Okey, aku duduk sekali korang tengok. Korang bayangkan bila aku buat pillion aku ni dah posisi menunduk ni. So pillion ni dia akan sandar kat badan aku. So segala load beban dia semua kena kat badan aku dan tangan aku ni akan lenguh nanti. Itu yang first lah. Tapi dah memang motor ni macam ni tak boleh buat apa. Cuma korang kena tanggung lah risiko dia bila nak buat motor macam ni kan. Okay, and then lagi satu tinggi lah belakang. Belakang dia tak berapa nak seronok sangat. Jadi kalau korang beli motor ni, korang tak payahlah bawa pillion. Pergilah ride seorang-seorang. Bawa pillion mana syok motor ni kan. So far bagi pendapat aku lah, motor ni dia berbaloi untuk miliki. Tapi kalau korang nak cari satu motor 600cc yang memang betul-betul baik lah kan cerita-cerita okay, daripada segi kepercayaan enjin dia mungkin bukan inilah pilihan dia. Tapi kalau korang modal tak banyak tapi rasa nak pakai motor 600cc dengan feel motor 1000cc, inilah motor dia. Okay, dia sangat berbaloi. Jadi kalau korang macam masih fikir-fikir lagi kan, berbaloi ke beli motor China ni, berbaloi ke beli motor China, spare part susah lah, jual susah lah, apa susah, ini susah, itu susah lah. Okay, sebenarnya tak susah. Korang sendiri yang setkan korang punya pemikiran tu, motor China ni semua susah. Aku bukan backup motor China tak. Aku cuma cerita lah pendapat aku Okay, motor China ni spare part dia korang pergi je lah service center. Okay, untuk motor cc besar ni bukan motor China saja yang spare part susah. Okay, kalau korang pergi Big Wing pun Honda punya center untuk superbike kan pun susah juga spare part dia. Korang kena tunggu berbulan-bulan juga. Sama je. Okay, kena shipping daripada luar juga. So sama macam ni. Alright, untuk harga dia pula daripada segi resale value, ada orang akan petikar dia kata, bang ni beli nanti nak jual susah bang. Okay, jual harga tak mahal. Itu biasa. Motor apa sekalipun korang beli, mesti harga dia akan drop. Even kau beli motor Europe, motor Japan sekalipun, hari ni keluar kedai, esok kau nak jual, mesti harga dia akan jatuh. Okay, motor ni pun samalah, harga dia jatuh juga. Tapi sebab harga tak mahal, jadi rasa macam bagi aku dia berbaloi sikit lah. Contoh kalau kau dah beli ni nak jual murah-murah pun, tak adalah jual murah, maybe jual 70% daripada harga kan. Tengok tahun, still okay lah, worth it lah. Alright. Lagi satu untuk pandangan aku lah, pendapat aku lah. Suatu hari nanti, ini apa yang aku cuba predict lah Satu hari nanti motor China ni akan melambak dekat jalan Malaysia. Okay, sebab apa? Kalau korang tengok sekarang diorang bawa masuk gila babeng je tau. Okay, Enforce bawa masuk macam-macam model kan. Right. Dengan harga dia memang tak masuk akal lah. Jadi aku rasa akan datang memang motor China ni akan menjadi kegilaan orang-orang Malaysia. Ini aku punya pendapat sajalah. Tapi kalau korang ada pendapat lain, korang komen kat bawah. Sebab apa aku cakap tadi itulah, harga dia. China ni memang gila. Dia bagi motor macam ini, okay, spek macam ini, tapi harga dia memang sangat tak boleh dengar. Harga dia murah gila. Kita ambil contoh motor lain lah. Motor apa? Kita ambil contoh AX200. Kan? X200 dengan NBX. NBX harga belah-belah ribu. Gila babeng punya. Tapi of course lah sistem dia lagi power sikit lah. Tapi korang fikirlah korang nak apa. Kalau korang rasa lebih percaya dengan motor-motor Japan ni, korang ambil motor Japan. Rasa nak try motor China, try motor China. Tapi bila korang tengok orang pakai motor China, korang janganlah condemn kan. Cakap, bobo pakai motor China apalah kan, bla 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 bla. So far okey je. Aku tengok ramai orang pakai, elok je, tak ada apa pun. Rosak hantarlah claim warranty, yang penting-penting. Okay guys, kalau korang nak aku review motor-motor yang lain, korang komen lah motor apa yang korang nak aku review. Kalau korang ada pendapat yang lain yang lagi best tentang motor ni, korang cuba share dekat bawah sini. Okay, yang penting korang jangan lupa untuk subscribe aku punya channel.
So mesti korang tertanya-tanya kan macam mana bunyi engine 4 inline ni. Aku cuba bagi korang dengar bunyi dia lah. Okay. Hari ni aku pakai mic ni tak berapa bagus sangat. Dia tak berapa nak dengar sangat lah untuk test dia punya exhaust ni. Tapi aku cubalah. InsyaAllah lah dengar. Okay, kita start dulu. Aku harap korang dengar lah bunyi dia ni. Okay, aku harap korang dengar. Sebab mic aku tak berapa sedap hari ni bawa. Aku pakai mic lain. Okay, so macam gitulah bunyi dia. Kalau agak tak jelas, korang cubalah cari sendiri bunyi dia dekat dalam TikTok ke YouTube ke, boleh dengar. Ada orang dah try bunyi dia. Okay.